Malam ini saya amat bangga melihat kehadiran begitu ramai rakan-rakan saya yang datang bersama-sama untuk dapat meraihkan dalam jamuan Maulid. Saya bersama dengan anda semua. Kerajaan negeri amat prihatin dari apa masalah yang telah dimaklumkan kepada saya. Sesungguhnya kerajaan pusat di bawah pimpinan Timbalan Perdana Menteri 1 Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah mewujudkan Suruhanjaya GIG untuk membantu dan melindungi tuan-tuan semua sebagai pekerja-pekerja GIG. Saya harap suara tuan-tuan ini tolong hantar cadangan melalui pejabat Ketua Menteri, dan Ketua Menteri akan hantar terus kepada Timbalan Perdana Menteri untuk melihat keluh kesah tuan-tuan. Saya amat berbesar hati, berbangga dengan pihak ni lah. Terima kasih kepada kerajaan negeri, terima kasih kepada YB Raub, kepada semua lah. Terima kasih. Ketua Menteri prihatin semualah kan dalam semua je ni. Kira rasa bangga juga lah. Rasa happy juga lah kan. Ada bantuan macam ni, kira bagus juga lah kan kalau ada macam ni kan. Alangkah indah menahan diri, menahan